Cuba kita fikirkan sejenak. Dalam banyak kepercayaan di seluruh dunia, konsep bersuci ni adalah sesuatu yang sangat penting kan? Ia macam satu cara untuk kita bersedia secara rohani. Dan selalunya, ia melibatkan air. Inilah persoalan yang pernah dihadapi ramai orang. Tak kiralah sama ada di tengah padang pasir yang kering kontang ataupun ketika jatuh sakit. Macam mana agaknya seseorang tu nak kekalkan amalan rohani mereka dalam keadaan macam ni? Dan jawapannya mungkin sesuatu yang kita tak sangka. Ia bukan datang dari langit dalam bentuk hujan, tapi dari bumi yang kita pijak ni. Macam yang kita nampak dalam gambar ni, penyelesaiannya ada kaitan dengan tanah, satu amalan purba yang sangat unik. Baiklah, jom kita kupas lebih dalam lagi. Kita akan terokai satu amalan yang dikenali sebagai tayamum. Satu konsep yang, boleh dikatakan, mengubah tanah menjadi sumber penyucian. Jadi, apa sebenarnya tayamum ni? Senang cerita, ia adalah satu kelonggaran atau rukhsah dalam Islam yang membenarkan kita bersuci tanpa guna air. Ini membuktikan yang amalan ibadah tu direka untuk memudahkan, bukannya untuk membebankan kita. Okey, untuk kupasan kali ini ada 4 benda utama yang kita akan sentuh. Kita akan fahamkan dulu konsep dan hikmah di sebaliknya. Lepas tu kita tengok syarat-syaratnya, cara nak buat langkah demi langkah dan akhir sekali, apa benda yang boleh batalkan tayamum ni. Sebelum kita masuk bab-bab teknikal, penting sangat untuk kita faham kenapa ia wujud. Hikmah atau kebijaksanaan di sebalik tayamum ni mendalam sebenarnya. Ia tunjukkan yang Islam ni bukan agama yang rigid atau kaku. Sebaliknya, ia sentiasa ada alternatif. Nak pastikan tak ada siapa pun yang terhalang daripada beribadah hanya disebabkan keadaan sekeliling. Semuanya tentang belas kasihan dan kemudahan. Sekarang, jom kita masuk bab peraturan. Tayamum ni bukan boleh buat suka-suka hati tau. Ada syarat-syarat tertentu yang wajib kita penuhi supaya ia sah. Jadi, apa syarat-syaratnya? Pertama, mestilah dah masuk waktu solat. Kedua, kena ada sebab yang munasabah. Contohnya memang tak ada air atau kita sakit tak boleh kena air. Ketiga, kita mesti guna tanah atau debu yang suci dan tak bercampur dengan benda lain. Dan yang terakhir, penting untuk ingat, satu tayamum hanya sah untuk satu solat fardu. Okey, bila semua syarat dah cukup, macam mana pula cara nak buatnya? Bahagian ni kita akan tengok proses fizikalnya. Sebenarnya, sangat ringkas dan teratur. Tapi sebelum kita tengok langkah-langkahnya, ada 3 rukun utama yang kita kena tahu. Macam ibadah lain, semua benda mula dengan niat dalam hati. Lepas tu, perbuatan fizikalnya iaitu sapu debu ke muka dan kedua-dua belah tangan. Dan yang ketiga, tertib. Maksudnya, kena ikut urutan yang betul. Kalau langkau-langkau, tayamum tu tak sah. Baiklah, jom kita lalui prosesnya, langkah demi langkah. 1. Mulakan dengan niat. 2. Tepukkan kedua-dua tapak tangan pada debu yang bersih. 3. Sapu seluruh muka sekali lalu. 4. Tepuk lagi sekali tangan pada debu, tapi kat tempat lain pula. Dan 5. Sapu lengan kanan dari hujung jari sampai ke siku. Lepas tu, buat benda yang sama untuk lengan kiri. Senang kan? Visual ini bagi kita gambaran yang sangat jelas tentang 2 pergerakan utama tu. Sapu muka dan kemudian sapu tangan. Nampak ringkas je kan? Dan keringkasan inilah sebenarnya intipati amalan ni. Macam wuduk biasa yang guna air, tayamum pun ada perkara-perkara yang boleh batalkannya. Jadi jom kita tengok apa keadaan atau perbuatan yang boleh buat kesucian dari wuduk kering ni terbatal. Ada beberapa perkara utama. Pertama, apa-apa saja yang batalkan wuduk biasa, contohnya buang air kecil atau besar, automatik akan batalkan tayamum juga. Kedua, kalau kita tayamum sebab sakit dan tiba-tiba kita sembuh, tayamum tu terbatal. Dan yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam, yang mana ia membatalkan semua amalan ibadah. Tapi kan, pembatal yang paling logik dan paling biasa berlaku ialah bila kita jumpa air sebelum kita mula solat. Kena ingat, tayamum ni cuma pengganti. Bila yang asal iaitu air dah ada depan mata, maka yang pengganti ni dah tak diperlukan lagi. Jadi, kita dah lihat macam mana tayamum ni berfungsi. Tapi, ia lebih dari sekadar set peraturan kan? Ia sebenarnya mengajak kita berfikir dalam dunia moden yang sentiasa berubah ni, macam mana agaknya prinsip-prinsip macam fleksibiliti dan belas kasihan boleh bantu kita sesuaikan amalan rohani kita dengan cabaran-cabaran semasa. Satu soalan yang menarik untuk kita renungkan bersama.